Membaca jambatan ilmu. Membaca membuka minda dan menyingkap jendela dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan kongsikan dengan rakan-rakan tentang sebuah buku fiksyen yang bertajuk Kekayaan Sebenar, karya Ryan Jordan. Bahan bacaan berbentuk buku fizikal ini mengandungi 16 muka surat yang tulisannya dicetak mengikut warna suku kata yang berbeza serta berilustrasi menarik. Namun, saya sebenarnya lebih berminat untuk berkongsi mesej yang disampaikan melalui jalan cerita buku ini. Buku ini mengajar kita tentang harta bukanlah segala-galanya. Harta dan kekayaan hanyalah ujian daripada Tuhan untuk menguji siapa diri kita sebenarnya. Adakah dengan kelebihan harta ini akan memberi manfaat atau mengundang mudarat kepada kita? Tepuk dada, tanya diri kita sendiri. Kita ada pilihan sama ada memilih untuk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Demikianlah perkongsian ringkas daripada saya tentang buku yang saya baca ini. Mudik ke hulu menebar jala, jala ditebar melintas jaran. Harta dan pangkat bukanlah segala, hanya amalan menjadi ukuran. Sekian, terima kasih.